yang ada orang wajib ditanggung nafkah, maka wajib yang ditanggung juga zakat fitrah. Contoh hak mudahnya orang nikah. Sebelum tu dia bujang, dia kena keluar zakat fitrah dia seorang ni. Bila kahwin, maka wajib pula zakat fitrah bini kita. Bila wajib zakat fitrah bini kita? Bila kita duduk ataupun bini kita mari duduk dengan kita. Kalau nikah tak wajib lagi. Umpamanya baru jawab nikah, aku terimalah nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut itu. Nah, terima kata sah. Tak wajib lagi nak zakat fitrah. Esok nak raya dah ni, nikah petang nak raya. Siapa kena keluar zakat fitrah tu? Bini kita tu. Ayah dia lagi. Pasal apa? Pasal jadi bila orang Allah tangan kita tak mau Allah, jadi berhati-hati orang jadi aib majlis, hukumnya haram, kita dak Allah tangan. Faham tak? Cuma di manakah kita nak bayar zakat fitrah? Timbul ni soalan ni. Ramai orang duk nanya. Pasal ada juga sebahagian orang yang mengatakan kita kena bayar tempat kita kerja. Kita nak balik awal lagi. Dalam hadis kata tak wajib lagi zakat. Selagi tidak maghrib hari akhir Ramadan, zakat fitrah belum wajib. Macam kita tinggal kampung tempat katanya. Untuk bekerja lah dah, pasal keluar pada rumah, keluar pada kampung lah, dikerja. Umpama di bukit, kampung kita di sini, kampung kita kot hilir ni, tinggal di kot hulu, misalnya, misalnya. Dan sebagainya lah, tu dia. Dan apabila hampir raya, maka baliklah di kampung tempat asal kita. Tempat nak Quran tak tahu lagi tu. Maka nak soalnya, manakah lebih afdal kita keluar zakat fitrah di tempat bekerja ataupun di rumah tempat kita mustautin? Dia asalnya zakat ni dia sakut masa mana? Sakut hak wajib dia masa mana? Cuba jawab. Pada malam raya kecek mudah-mudah yang panggil tasamuh. Yang ni nak wajib itu mazhab kita Syafi'i dan muktamad, iaitu dapat dua sebab. Sebab bagi nak wajib zakat fitrah tu, iaitu mana sebab? Yang pertama akhir Ramadan, dan yang kedua awal Syawal. Kita misal lah akhir Ramadan awal Syawal seperti mengarik sekarang jam berapa? Kita misal mudah-mudah nes tengah. Kita misal mudah-mudah tu. Nes tengah, kalau dia petani tengok anak bulan. Misal lagi. Tengok anak bulan. Masa sekarang je ne 25. Ada 5 minit dah. Mana kita duduk sekarang di akhir Ramadan ni kita ni. Duduk di akhir Ramadan dia 5 minit dah. Nak menentu sama ada esok raya atau tidak. Cukup tan setengah, didapati kelihatan anak bulan. Kita sendiri ke ataupun dimenyaksi dengan cukup syarat ke, kata ternyata kelihatan anak bulan Syawal, berarti esok raya. Bermakna kita masa dia pukul 9:30 tan tu kita dapat 2 juzuk namanya. Akhir Ramadan kita dah ada dah. Botan setengah masuk Syawal, kita dah ada lagi, duk nyawa lagi. Sudahlah sebab bagi wajib fitrah di atas kita. Betul ya? Jadi kita duduk mana tu? Masa sebab wajib tu. Kita duduk kampung. Kita klik kampung kan, nak klik dua raya kita klik. Ataupun esok boleh hari raya klik dah gini. Petang hari nak tengok nak bulan tu klik gini. Abang malam sebab berlaku masa wajib tu kita duduk sini. Sini lalu. Tempat kita duduk. Tu dia. Sebab dia masa dia fitrahnya sikit sangat waktu dia tu dek. Pula disuruh dia harus takjil. Kita duduk pergi sebelum raya sehari dua tu masuk dalam takjil dia panggil. Zakat fitrah muajjalah. Mazhab kita Syafi'i boleh dari awal Ramadan lagi dah. Tak, ini boleh dah nak fitrah ni harus jaga. Tu dia. Ada pun setengah mazhab ulama tak boleh sebelum sehari dua je boleh. 4-5 hari lagi nak raya tak boleh lagi. Itulah. Di manakah kita nak bayar zakat fitrah? Timbul ni soalan ni. Ramai orang duk nanya. Pasal ada juga sebahagian orang yang mengatakan kita kena bayar tempat kita kerja. Kita nak balik awal lagi. Dalam hadis kata tak wajib lagi zakat. Selagi tidak maghrib hari akhir Ramadan, zakat fitrah belum wajib. Macam mana pula kita nak bayar wajib awal? Jawab dianya, tuan-tuan tanda, saya baca kitab Majmu' Nawawi Imam Syafi'i dalam mazhab Syafi'i. Qala An-Nawawi rahimahullah, dia kata idza kana fi waqti wujubi zakatil fitri. Jika seorang itu sewaktu wajibnya kena bayar zakat fitrah, bila waktu wajib? Bila? Maghrib akhir Ramadan. Dia berada di negeri lain.
Wa maluhu fi akhar. Harta dia khija lain. Hak paling mudah sekali. Sekarang ni dia ada di kampung di Kuala Kerai ni, di Sungai Durian. Harta dia khija di Putrajaya. Macam mana nak buat? Fa ayyuhuma yu'tabar. Hak mana kita nak fikir? Harta ke negeri itu? Ha. Kata Imam Nawawi, fihi wajhan. Ada dua pandangan ulama di sini. Pandangan yang pertama kata baladul mal. Kena bayar zakat fitrah ni di negeri hak dia khija. Ini pandangan yang pertama. Wa asahhuhuma. Dan pandangan yang paling sahih, baladu rabbil mal. Kita kena bayar fitrah di mana kita berhari raya. Bukan ikut harta kita, ikut kita raya mana. Maka Imam Nawawi nak menguatkan pandangan yang mengatakan zakat fitrah itu kena bayar di tempat kita raya. Wa mimman sahahu, di antara ulama Syafi'i yang mentashihkan mengatakan zakat fitrah itu dibayar di mana kita berhari raya, iaitulah Musannif Syirazi dalam kitab dia Tanbih, Al-Jurjani dalam Tahrir, Imam Ghazali, Al-Baghawi, Ar-Rafi'i dan lain-lain ulama. Maka di sinilah kita mengatakan bahawa para jemaah sekalian, dalam masalah ini jelas zakat fitrah dibayar mengikut pendapat yang sahih, iaitulah di mana kita berhari raya. Nanti kita balik kampung kita sini, kita nak raya dah esok, malam ni raya, pergi cari orang pakai miskin, bagi zakat. Kalau kita kata pusat zakat tutup dah malam, tidak jadi masalah. Kita beli beras 3 kilo, kita anak kita 10 orang, 3 kilo kan, bawa 10 bekas, cari orang pakai miskin dalam kampung, bayar. Itu yang terbaik serah dia. Ataupun kita pergi cari Pak Imam amil zakat kita, bagi bayar resit dia pun, dua-dua tu boleh berlakulah, insya-Allah tidak jadi masalah. Ibnu Qudamah yang mewakili mazhab Hambali juga mengatakan yufarriquha fil baladil ladzi wajabat alaih. Zakat fitrah itu dibayar di negeri di mana mereka berhari raya, sawa'un kana maluhu fi aw lam yakun. Tak kira harta dia duduk situ ke bukan, sebab menjadi sebab hari raya dia tu, dia raya di negeri yang dia di mana dia ada situ. Alhamdulillah, kita mengatakan inilah pandangan fiqh Syafi'i dan juga mazhab lain yang mengatakan zakat fitrah dibayar di mana mereka berhari raya. 5%. Bermula zakat fitrah itu wajib ia dengan masuk matahari pada akhir bulan Ramadan atas Islam yang merdeka laki-laki dan perempuan dan kecil, dan wajib atas penghulu fitrah sahayanya jikalau ghaib tiada berketahuan hidupkah atau mati sekalipun, dan fitrah khadamnya, dan wajib atas suami fitrah isterinya, dan wajib pula atas bapa fitrah anaknya besar dan kecil. Maka niatnya itu, jika seorang diri jua nawaitu an ukhrija zakat fitrati fardhan alayya lillahi ta'ala, artinya sahaja mengeluarkan zakat fitrah ku fardu atasku kerana Allah Ta'ala. Dan jika ada sertanya yang wajib nafkah mereka itu demikian lapangnya, nawaitu an ukhrija zakat fitrati wa man talzamuni nafaqatuhum fardhan alayya lillahi ta'ala, artinya sahaja ku mengeluarkan fitrah dan fitrah orang yang lazim atasku, nafkah mereka itu fardu atasku kerana Allah Ta'ala. Baik, zakat fitrah itu wajib ia dengan masuk matahari pada akhir bulan Ramadan atas Islam yang merdeka laki-laki dan perempuan, kecil dan kecil maknanya dan besar. Zakat fitrah dia lain sikit. Orang yang ditanggung orang tak kena, orang yang menanggung kena. Bila wajib bayar zakat fitrah? Masuk waktu maghrib, habis Ramadan, maknanya malam raya. Berkekadanglah waktu wajib sampai kepada semayang hari raya. Faham? Dan kalau kita nak bayar awal, boleh nak zakat fitrah? Masuk Ramadan bayar selalu boleh. Dan dalam keadaan sekarang bayar awal lebih baik. Faham tak? Lebih baik, sebab orang sampai awal di tangan asnaf zakat. Kita bayar lewat, sampai di tangan dia lewat. Lebih baik bayar awal. Masuk Ramadan bayar zakat fitrah. Faham tak? Jangan tunggu lama-lama. Yang salahnya masyarakat kita ni, dia tunggu bulan Ramadan untuk bayar zakat lain. Satu silap. Kadang-kadang berdosa. Contohnya nak bayar zakat perniagaan, tunggu bulan Ramadan. Ini bid'ah. Ini salah. Nak bayar zakat emas, tunggu bulan Ramadan. Buat apa yang kita tunggu bulan Ramadan? Bulan Ramadan zakat fitrah sahaja. Faham tak? Kalau kita punya haul perniagaan bulan Rejab, tiba-tiba sampai bulan Rejab dia tak bayar lagi zakat.
Dan kan rejak kepada rejak 1 tahun tau. Jenis bela kambing ke, jenis niaga ke, jenis simpan duit dalam bank ke, wajib bayar zakat lagi tu. Wajib lah bila bertemu rejak. Tapi dia tak faham, dia tunggu Ramadan. Maka rejak Syaban 2 bulan menanggung dosa. Faham lagi? Orang yang bayar zakat perniagaan atau zakat lain pada bulan Ramadan, orang yang nisab dia bulan Ramadan. Nah, barulah temu tika orang panggil. Jadi tolong beki balik amalan. Amalan ni salah. Tunggu bulan Ramadan baru nak bayar zakat. Kalau zakat dia bulan Syawal ditahan, Ramadan awal sebulan. Takut zakat dia lepas dah 2-3 bulan. Tak bayar lagi tunggu Ramadan. Jangan salah faham. Ramadan hanya zakat fitrah sahaja. Jadi siapa yang ada nafkah di bawah ni, wajib dia kena bayar zakat. Contoh mudah, orang yang kahwin. Bila kita kahwin, wajib nafkah isteri kita kena keluar. Bila kita wajib keluar nafkah isteri, maka wajib pula kita bayar zakat fitrahnya. Baik, kita sambung sekejap lagi selepas memberi laluan kepada azan isyak. Jadi zakat fitrah ni, siapa yang ada orang wajib dia tanggung nafkah, maka wajib dia ditanggung juga zakat fitrah. Contoh hak mudahnya orang nikah. Sebelum tu dia bujang, dia kena keluar zakat fitrah dia seorang ni. Bila kahwin, maka wajib pula zakat fitrah bini kita. Bila wajib zakat fitrah bini kita? Bila kita duduk ataupun bini kita mari duduk dengan kita. Kalau nikah tak wajib lagi. Umpamanya baru jawab nikah, aku terimalah nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut itu. Terima kata sah. Tak wajib lagi nak zakat fitrah. Esok nak raya dah ni, nikah petang nak raya. Siapa kena keluar zakat fitrah tu? Bini kita tu. Ayah dia lagi. Pasal apa? Pasal anak dia tak duduk dengan kita. Minggu depan baru nak buat ngata, nyambut natu. Faham? Jadi bila hantar bini tu kat kita, pengantin wari rumah kita, faham tak? Barulah kita wajib bayar zakat fitrah. Bila ada tamkin dan isteri duduk dalam pengawasan kita, baru wajib zakat fitrah. Walaupun bini tu kaya. Umpamanya bini dia kontraktor besar kelas A. Main buat stadium, bapak-bapak stadium harga 40 bilion. Tok lelaki konduktor. Boleh 600,500 sebulan. Bini 65,000 sebulan. Jawab wajib juga suami kena keluar zakat fitrah isteri. Faham tak? Dia bukan bila kaya, ada juga yang tak kena zakat, iaitu orang kaya yang menjadi isteri pada masalah zakat fitrah. Dia kaya berjuta duit, pakai akak dengan tiala pitih 50 riyal. Nak bawa tak muat, nak bagi tungging itu bodoh lah pagar rumah. Suami tukang kebun sekolah wajib juga bayar zakat bini. Tu kaedah dia. Lepas tu anak yang lahir pada petang Ramadan, dung bunyi bedil nak raya esok, kejut ke bedil beranak lah. Maka seminit lepas beranak, orang bang maghrib, maka anak dia ni dapat bulan Ramadan dan dapat bulan Syawal. Faham tak? Kena zakat fitrah. Anak dia beranak malam raya. Lepas mayang Isya ke, lepas mayang Isya budak-budak main bedil, beranak dia, kejut ke bedil. Maka tak dapat Ramadan, tak kena zakat fitrah. Tu kaedah. Maka cara kita nak bayar zakat, iaitu dengan berniat. Niat lagu mana? Kau pandailah, tak ada dalam sebarang hadis niat kena gini, tak ada. Hadis yang kita dengar sama, Nabi SAW sebut, innamal a'malu binniyat. Hanya saja amalan-amalan itu dengan niat. Maka ulama pun beri pandangan untuk mudah kita amalkan. Maka di antara niat yang mudah daripada ijtihad ulama, masa kita ada harta tu ada dengan kita dah, inilah zakat fitrah yang wajib atasku dan yang wajib atas orang-orang bawah tanggunganku. Ataupun inilah zakat fitrah yang wajib atasku dan zakat fitrah anak bini aku. Boleh belaka, tak ada masalah. Faham? Jadi duit kita ada RM1,000 dalam kocek. Boleh tak gini niat? Pisahkan dulu duit itu. Zakatnya RM30, bubuh suku dulu. Maka situlah tempat kita niat. Inilah zakat fitrah tu. Dah wajib pegang, dia orang kata wajib pegang duit. Tak wajib pegang. Lalu beras pun tak wajib pegang beras. Setengah ulama je kata sunat pegang. Faham tak? Sunat je pegang harta zakat. Masa berniat. Bukan wajib. Dia duduk balok sangat. Ni kata wajib, ni kata tak wajib, tak payah pegang pun tak apa. Lepas tu giata zakat fitrah tu wajib salang tak? Banyak gak duduk balok. Biar selesai lalu malam ni.
dak wajib salam dengan Tok Amir. Faham? Dak salam mula-mula siapa? Hak tu lain. Hak tu salam sunnah Nabi. Ma min muslimaini, Rasulullah kata, yaltaqiyani, tidak ada dua orang Islam mereka bertemu, fayatasafahani, lalu berjabat salam. Nampak? Ghufira lahuma, jawabnya Allah ampun keduanya, malam yatafarraqa, sebelum berpisah. Au kama qala. Hak tu bukan suruh salam time bayar zakat. Nampak? Hak tu di mana-mana saja kita temu boleh pahala. Mata banyak jabat salam orang, banyak ampun dosa. Oh, nampak bagai tak? Bertemu tak salam tak dengan tu? Tak salam biasa aku ya, tak ada hal dia. Rugi kan? Nabi kata ghufira lahuma, diampunkan dosa kita. Kedua-dua salam ni. Dorang hak tengok tukang salam, hak tengok tak ada dalam hadis. Hak salam je. Ghufira ni makna diampunkan dosa. Dah dosa kita banyak. Siapa sini tak ada dosa? Acik bangun. Aku nak tang mikrofon tang muka. Nampak? Tak ada. Dosa belaka. Tok Imam ada dosa, kita lagi banyak dosa. Cak ayang. Orang ada dosa, yang tak ada dosa para nabi, para rasul. Dosa gini, dosa mata melihat, dosa telinga dengar, duk dengar orang puan nyanyi. Dosa mata duk tengok orang puan. Aja tengok orang puan. Tengok tak? Banyak tak? Nampak? Suka tak? Tengok tak? Aurat orang puan tengok pakai luar kata, oh power power. Tu bila? Kau tu bila sini, tu bila kat lain. Tu kata. Telinga duk dengar apa nyanyi, duk tengok cerita orang zina, cerita orang tiup peluk. Dosa banyak tu. Dalam dosa, maka dengan berjabat salam. Jadi berjabat salam ketika bayar zakat ni sama dengan berjabat salam masa akad nikah. Masa akad nikah tidak ada sebarang hadis yang suruh jabat salam. Dan tidak ada seorang ulama yang kata wajib jabat salam dengan juru nikah. Dan salam kan? Mana-mana pun salam. Daripada Perlis sampai Johor Bahru salam belaka. Betul tak? Wajib itu salam nikah. Salam. Haji? Berapa kali salam? Ngomong sekali. Oh biar acak sikit. Benda baik biarlah acak. Nikah ni kan seronok. Ni nak kenal ni, orang tak nak kenal tu, nak kenal tu. Nikah benda seronok. Benda seronok apa yang kita buat sekali? Buat acak sikit. Bukan tak ambuh ustaz. Kita orang lelaki semua ada keinginan belaka. Jawab apa dah? Masalah tak tahan lah rimah kau rumah tu. Dan dia buat kembang bulu. Tu tak tahan. Dosa kata kita Datuk Imam tak berani dah nak nikah orang lain. Dia buat masjid negeri. Jadi dah nampak nikah dah wajib. Dah tu yang akan nikah dah, kalau Tok Imam Allah kita tak muhala, kalau amil Allah tangan kita tak muhala, balik pada uruh pula. Al-urfu muhakkamu. Bila tak ada dalam nah, uruh itu juga diiktiraf syarak. Faham tak? Jadi bila orang Allah tangan kita tak muhala, jadi berasa hati orang jadi aib majlis, hukumnya haram kita dak Allah tangan. Faham tak? Cuma tidak menjadi syarat sahnya bayar zakat, wajib kena jabat salam. Pasal ada berlaku bayar dah zakat, balik dah, kena semula motosikal mari sejik. Faham? Waalaikumsalam. Tok Imam kata mana pula? Tadi dak salam. Dak salam. Dia sungguh dak salam. Hamba pun kata-kata salim aku hamba dah. Tu bila dia cari kat beras dia tak ni waktu big mula. Waktu big mula beras. Cari dalam nu lembang waktu big jumpa. Pasal dia lain sikit beras, cak butang. Jadi salam mula. Nampak? Jadi Tok Imam hak tu orang ambil zakat pun tak faham juga. Dalam bab zakat pelik sungguh. Ambo Kijo Kuala Lumpur, adakah ambo kena bayar zakat fitrah Kuala Lumpur? Kalau bayar di Kelantan boleh ke? Boleh lah. Faham? Di mana kita nak balik beraya? Nak balik beraya Kelantan, afdal bayar di Kelantan pada malam raya. Faham? Tapi kalau lain pada zakat fitrah, zakat harta. Kita orang Kelantan, kita nega Kuala Lumpur, bayar Kuala Lumpur. Faham? Kita orang Kuala Lumpur, kita nanang padi Kedah, bayar Kedah. Kita orang Kedah, kita bela hariawan ternakan di Johor, bayar di Johor. Faham? Itu zakat harta. Zakat fitrah bayar di kampung kita duduk asal. Itu lebih baik.